Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia binti Kifli. Hari ini saya akan membentangkan video berkenaan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru. Pengenalan. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia menjadi panduan dalam mengurus operasi oleh guru dan pemimpin sekolah ke arah yang berkualiti. Pelan Pembangunan Pendidikan Negara dirangka sebagai satu pelan tindakan bagi melaksanakan transformasi dalam sistem pendidikan di Malaysia. Pelan ini mengandungi 3 fasa. Pelaksanaan yang dikenali sebagai gelombang, 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi murid dan 11 anjakan. Kita pergi pula kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, SKPM. Kualiti pendidikan dalam sesebuah negara sangat penting untuk membentuk murid yang bertaraf dunia. Pengurusan pengajaran di sekolah perlu melibatkan faktor utama seperti kepimpinan yang menerajui institusi pendidikan, guru yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran, pengurusan kurikulum dan kurikulum prasarana dan sumber pendidikan serta pembentukan sahsiah murid dan pelibatan komuniti dalam pendidikan. Faktor-faktor ini perlu diukur dan dinilai untuk penambahbaikan pada pendidikan yang akan berterusan. Seterusnya, kita pergi pula kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010. Standard ini merupakan penambahbaikan yang dilakukan pada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia sebelumnya. Baiklah, Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil inisiatif untuk menggubal satu standard kualiti pendidikan bagi memastikan taraf pengurusan dan pengajaran yang memuaskan dapat diwujudkan dan dibekalkan di institusi pendidikan. Standard Kualiti Pendidikan yang dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) telah diperkenalkan pada tahun 2010 yang merupakan kesinambungan kepada SKPM Sekolah 2003. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010. SKPM 2010 diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan pengurusan dan pengajaran berkualiti di institusi pendidikan. SKPM 2010 ini menggantikan SKPM Sekolah 2003. Yang pertama iaitu kepimpinan dan hala tuju. Yang kedua, pengurusan organisasi. Organisasi sekolah diuruskan dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudahan dalaman dan memanfaatkan sumber luaran supaya sekolah dapat berfungsi dengan cekap. Standard yang ketiga pula iaitu pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan sukan serta hal ehwal pelajar. Bidang ini diuruskan dengan cekap dan berkesan bagi memastikan sekolah berfungsi sebagai institusi pembelajaran dan melahirkan pelajar yang seimbang. Yang keempat pula iaitu pengajaran dan pembelajaran. Guru melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran berkualiti untuk mengembangkan potensi dan pencapaian murid di dalam kelas. Standard yang kelima pula iaitu kemenjadian murid, iaitu pendidikan ini dapat melahirkan murid yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Seterusnya iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2, SKPMG 2. SKPMG 2 diperkenalkan pada 2017 sebagai penambahbaikan kepada SKPM 2010 bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan dan pengajaran. SKPMG 2 berorientasikan tindakan, berasaskan bukti dan digunakan untuk pemantauan serta penilaian berterusan oleh pihak sekolah. Terdapat 5 standard juga dalam SKPMG 2, iaitu kepimpinan, pengurusan organisasi,
pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan hal ehwal belajar, pembelajaran dan pemudah cara PDPC, dan yang kelima iaitu kemenjadian murid. Setiap standard ini diperkembangkan lagi dan meningkatkan lagi sistem pendidikan yang ke arah yang seterusnya. SKPMG2 juga menyediakan tindakan yang perlu dilakukan oleh guru dalam mencapai standard yang ditetapkan. Yang pertama iaitu perancangan PDPC, iaitu dengan merancang RPH dan menetapkan kaedah pentadsiran sumber pendidikan dan ruang pembelajaran secara sistematik. Yang kedua, pengawalan proses dan suasana pembelajaran, iaitu urusan isi pelajaran, peruntukan masa dan penyertaan aktif murid mengikut keupayaan mereka. Yang ketiga, bimbingan profesional, iaitu guru memberikan tunjuk ajar dan bimbingan kepada murid. Yang keempat iaitu galakan pemikiran dan emosi murid, iaitu guru merangsang komunikasi, pemikiran kritis dan kreativiti murid. Seterusnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). KPM telah menghasilkan PPPM pada tahun 2013 hingga 2025 untuk pendidikan terbaik kepada semua murid. PPPM juga mengambil kira aspirasi dan dasar dalam laporan pendidikan yang terdahulu. PPM melaksanakan 3 gelombang, 5 apresi sistem pendidikan negara dan 6 aspirasi murid dan 11 anjakan bagi mencapai objektif khusus tersebut. Gelombang pertama iaitu memberikan penekanan kemahiran teras melalui penambahbaikan sistem dengan mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program. Bismillahirrahmanirrahim. Pada akhir gelombang pertama, KPM akan memastikan semua guru, PGP dan sekolah mencapai tahap minimum standard kualiti yang dihasratkan. Ini merupakan strategi peningkatan kualiti pendidikan yang dihasratkan oleh KPM. Gelombang yang kedua pula iaitu dari 2016 hingga 2020. Gelombang ini merupakan perubahan struktur negara bagi mempercepatkan semua inisiatif bermula pada gelombang pertama lagi. Ini merupakan pelan tindakan yang dirancang dalam gelombang kedua. Seterusnya gelombang ketiga iaitu menekankan kepada kecemerlangan melalui keluasan operasi, iaitu sekolah akan bergerak ke arah pengurusan yang berasaskan inovasi dengan PGB yang memimpin kepimpinan dalam kalangan pemimpin pertengahan. Ia bertujuan membangunkan sistem kemajuan kendiri untuk meningkatkan pencapaian. Ini merupakan pelan tindakan yang dirancang pada gelombang ketiga. Seterusnya iaitu 5 aspirasi sistem pendidikan negara, iaitu asas kepada kejayaan. Prinsip Pendidikan Malaysia meningkatkan akses pendidikan berkualiti untuk semua masyarakat tanpa mengira latar belakang. Kementerian berhasrat mencapai 100% enrolment ataupun kemasukan sehingga ke peringkat pertengahan. Memastikan semua murid dapat mendapat peluang pendidikan yang diperlukan. Seterusnya iaitu kualiti standard antarabangsa. Malaysia berhasrat meningkatkan sistem pendidikannya ke tahap global dalam 15 tahun iaitu dengan mencontohi Singapura dan Korea Selatan. Akan tetapi, pendidikan Malaysia telah berkembang tetapi masih menghadapi cabaran untuk mengekalkan prestasi dan mengurangkan curang dengan negara lain. Kejatuhan prestasi dan pentadsiran antarabangsa menandakan keperluan penambahbaikan dalam bidang-bidang tersebut. Seterusnya, ekuiti untuk semua murid, iaitu Malaysia
berusaha memastikan pendidikan yang saksama tanpa mengira faktor seperti latar belakang sosial dan sebagainya. Faktor utama jurang ini adalah pencapaian ibu bapa, pendidikan dapatan isi rumah dan kebergantungan kepada bantuan keuangan. Oleh itu, sistem pendidikan menyediakan sokongan kepada yang kurang bernasib baik, iaitu laluan alternatif untuk pendidikan berkonsyarat. Seterusnya, perpaduan dalam kalangan murid, iaitu Malaysia adalah negara yang berbilang kaum dengan keunikan kepelbagaianan. Oleh itu, sekolah berperanan untuk memupuk perpaduan kerana murid berinteraksi dengan pelbagai latar belakang. Oleh itu, ini membentuk kesefahaman, tolerasi dan identiti nasional. Yang terakhir ialah pelaksanaan berkecepatan tinggi, iaitu keberhasilan murid mencerminkan kecekapan sistem pendidikan. Perbelanjaan yang besar kerajaan perlu dioptimumkan untuk memastikan bilangan yang maksimum. Pengurusan bajet yang cekap dan sistem sokongan sekolah yang berkesan membantu meningkatkan prestasi murid. Kecekapan sistem dalam mengagihkan dan mengurus peruntukan amat penting bagi mencapai tahap prestasi yang diharapkan. 6 aspirasi murid pula, iaitu yang pertama, pengetahuan. Murid perlu menguasai literasi, numerasi dan mata pelajaran terus untuk melengkapkan kemahiran hidup mereka. Pengetahuan ini diaplikasikan dalam kehidupan sebenar serta disertai dengan pemikiran yang kreatif, inovatif dan penyelesaian masalah. Kurikulum ditambah baik dengan pendekatan yang berpusatkan kepada murid, penekanan kepada projek serta peningkatan kualiti pendidikan STEM. Yang kedua pula iaitu kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir penting untuk murid bersaing di peringkat global. Pemikiran kreatif dan inovatif membantu murid menyelesaikan masalah secara kritis dan logik. Peringkat abad ke-21 tekankan bahawa pemikiran aras tinggi meningkatkan motivasi serta daya analisis murid, menyebabkan mereka boleh membuatkan keputusan dan menghasilkan idea baru untuk pembelajaran mereka. Seterusnya, kemahiran memimpin. Pembangunan tamadun terletak pada kualiti kepimpinan yang diterajui sesebuah negara tersebut. Terdapat 4 elemen aspek kepimpinan, iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi, keterampilan, serta keterampilan berkomunikasi. Seterusnya iaitu kemahiran dua bahasa, iaitu penguasaan bahasa Inggeris perlu ditekankan sejak murid-murid berada di sekolah rendah lagi. Oleh itu, semua pihak perlu berperanan untuk merealisasikan aspirasi murid dalam konteks penguasaan dua bahasa ini. Yang seterusnya, etika dan kerohanian, iaitu prinsip-prinsip seperti kerohanian, integriti dan tanggungjawab sivik perlu ada untuk menjadikan ilmu dan kemahiran digunakan dengan cara yang betul dan membentuk manusia yang lebih manusiawi. Identiti nasional. Bagi mencapai matlamat identiti nasional ini, murid perlu belajar memahami perbezaan dan bertolak ansur, menerima dan menghormati orang lain. Penghayatan prinsip rukun negara diperlukan untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Ini merupakan 11 anjakan PPM yang menggariskan 11 anjakan ini sebagai tunjang kepada transformasi pendidikan negara. Implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia, iaitu dari aspek guru. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu berkeupayaan merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, pembangunan profesionalisme. Guru harus berani meneruskan pelbagai cabang ilmu untuk mempelbagaikan kaedah
pengajaran mereka. Seterusnya, kemahiran teknologi. Standard Teknologi Pendidikan Kebangsaan (NETS) memerlukan semua guru diberi darjah untuk mencapai standard iaitu mencetuskan inspirasi pembelajaran serta kreativiti murid. Guru yang mempunyai wawasan. Guru perlu memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikannya kepada pelbagai aspek kehidupan. Guru juga sebagai suri teladan, iaitu penghayatan nilai rohani adalah salah satu tonggak utama dalam pendidikan. Kesimpulannya, ahli tuju pendidikan menetapkan strategi dan dasar untuk memastikan sistem pendidikan sentiasa relevan dan berkesan dalam menyediakan model insan yang berkualiti. Ini termasuk pemantapan kurikulum, peningkatan kemahiran guru, penggunaan teknologi dan pembelajaran, serta penerapan nilai-nilai mulia. Secara keseluruhannya, kejayaan pendidikan bergantung kepada kerjasama semua pihak, kerajaan, pendidik, ibu bapa dan masyarakat bagi merealisasikan aspirasi pendidikan yang mampan dan inklusif demi masa depan yang lebih cemerlang. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.